Hai semua, selamat datang ke Hello Vodcast. Okey, baik. Pada minggu ini Hello Vodcast yang dibawakan oleh Wasilah Minda PPD Petaling Utama, kita membawakan 3 tetamu yang istimewa. Mereka telah mengharumkan nama PPD Petaling Utama, bukan saja PPD, malah juga negeri Selangor sendiri. Itu kita ada pasukan tim tarian Damai Tari dari mereka semua ni dari SK Damansara Damai 1. Okey, baik. Okey, nampak semua hari ni happy ya? Happy. Happy, ada 2 jejaka, 1 gadis. Okey, baik. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan bertanyakan soalan-soalan kepada mereka. Mungkin kita nak tahu soalan peribadi dulu ataupun perjalanan mereka dalam bidang tarian ni. Okey, saya mulakan dengan di sebelah sana dulu. Adik kita di sebelah sana dulu. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri dulu, nama ke, umur ke, ataupun sejak bila menyertai Damai Tari ni. Okey. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Farisha Fana binti Muhammad Fauzi. Boleh panggil saya Farisha dan saya berumur 12 tahun. Saya mula menyertai Damai Tari pada tahun 2023 dan mula bertanding pada tahun 2024. Okey, maksudnya sekarang 12 tahun darjah 6, betul? Betul. Maksudnya kalau 2023 saya kira sekejap Darjah 4. Darjah 4. Okey, maksudnya dari darjah 4 dah mula menceburi bidang tarian lah. Ya, betul. Okey, untuk abang kita yang sebelah sini pula. Saya tak kenal lagi nama ni. Okey, perkenalkan nama, umur berapa dan sejak bila menyertai Damai Tari ni. Okey. Hai semua. Nama saya Muhammad Akil Naufal bin Muhammad Azmi. Nama saya Naufal. Saya berumur 12 tahun dan mula menyertai Damai Tari pada tahun 2023. Maksudnya sama, darjah 4 juga? Dia orang ni satu batch lah kan? Okey, yang ketiga ni? Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rafiq Akif bin Muhammad Adam. Boleh panggil Rafiq. Saya berumur 12 tahun. Saya mula menyertai Damai Tari waktu darjah 4 sejak 2023. Maksudnya kat sana Farisha, betul? Betul. Saya nak hafal ni. Farisha, Naufal, Rafiq. Ya, betul. Okey, baik. Maksudnya semua dari darjah 4, betul? Betul. Dari darjah 4, sekarang dah darjah 6. Ya. Sudah 2 tahun. Betul. Ya. Darjah 4, 5, dalam dah 2 tahun lebih macam tu lah. Dah dalam bidang tarian ni. Okey, jadi soalan yang pertama, soalan famous. Okey, Farisha. Ya. Apa yang buatkan Farisha tertarik, mula sekali lah, yang buatkan Farisha tertarik untuk join tim Damai Tari ni? Okey, mula-mula saya rasa kalau menari ni buat saya gembira dan macam boleh hilangkan stres dah. Dan saya suka subjek muzik dan saya rasa menari ni selari lah dengan minat saya. Maksudnya minat, daripada minat muzik tu terus rasa macam nak menari jugalah. Ya. Okey, faham. Maksudnya minat dalam bidang kesenian. Okey, macam Rafiq pula? Mula-mula ikut kawan je, tapi bila lama-lama rasa tarian tu best gila lah. Dapat kawan baru, cikgu pun selalu support. Dia punya lagu tu macam best, merdu. Tak adalah sumbang-sumbang tu. Maksudnya awak balik rumah, awak dah dengar lagu tarian, rasa nak dengar, waktu sebelum tidur pun dengar juga? Itu memang betul-betul minat tarian lah tu. Okey, soalan terakhir untuk Naufal. Apa dia kata yang buat rasa nak join tarian ni? Saya pun mula-mula ikut kawan juga. Tapi makin lama makin best bila menari tu. Dapat kawan baru, confident baru, mindset baru. Banyak benda baru saya dapat dengan menari ni. Maksudnya Naufal ni suka cuba benda-benda yang baru lah. Betul. Benda-benda yang ekstrim. Okey, itu kita pengenalan untuk slot pertama ni. Kita berehat seketika sebab tengok mereka ni mungkin nak minum air dulu. Okey, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Dalam apa? Dalam Hello Vodcast.
Baiklah, selamat kembali semula ke Hello Vodcast. Kita berharmoni sikit. Okey, baik. Okey, saya nak teruskan soalan. Okey, soalan pertama sebelum kita ke soalan yang serius. Saya nak tanya kat sini sekarang ada 3 saja ahli damai tari. Mungkin ada lagi yang lain. Okey, saya nak tanya untuk damai tari ni biasanya ke pertandingan berapa anggota yang akan bawa pergi bertanding? 10 orang. 10 orang. 10 orang. Oh, so sekarang ni ada 3, maksudnya lagi 7 orang lah. Ya, betul. Kita nak bawa semua, nanti penuh pula kat sini, betul tak? Okey, baik. Soalan pertama saya nak tanya dekat Naufal. Okey, Naufal, sepanjang Naufal join damai tari ni, kita ada buat latihan. Okey, jadi sepanjang latihan tu, apa dia cabaran yang paling besar dan pernah tak rasa macam tak nak cukup rasa kat sini, aku nak join Taranum lah pula? Ada tak rasa macam tu? Okey. Setakat ini cabaran paling besar kita orang saya rasa untuk pertandingan kulit wayang. Pertandingan kulit wayang tu bila? April lepas. Tahun ni lah. Okey. Waktu tu raya lagi. Okey. So, kita orang ada 1 minggu je untuk persediaan. Maksudnya lepas raya, seminggu lepas tu dah pertandingan? Okey. So, latihan minggu tu memang kau gila dengan padat. Latihannya siang dan malam juga? Siang dan malam. Jadi, kita orang cuba try lah bagi yang best untuk latihan tu. Tapi Alhamdulillah dengan bimbingan Cik Carol, kita orang dapat Johan. Dapat Johan untuk kulit wayang tu mesti dapat duit, betul tak? Okey, untuk Farisha pula, apa dia cabaran yang paling besar lah dalam latihan? Dan ada tak pernah rasa nak give up, rasa nak join Marhaban lah pula, tak nak dah join damai tari ni? Untuk saya pula, saya ada sebab sebelum untuk taksim kebangsaan, saya kena demam campak. Dan saya kena skip beberapa latihan lah. Bukan biasa kalau demam campak nanti dekat muka nampak lah bintik-bintik tu? Ada. Oh, maksudnya kena make up tebal sikit lah. Okey, faham. Dan apa ni, nak give up tu kadang-kadang tu ada lah, tapi tak ada lah nak macam tak nak keluar. Okey, jadi rasanya maksudnya kat sini, walaupun rasa nak give up tu ada, tapi dengan mungkin semangat daripada guru-guru, ibu bapa rasa nak teruskan lagi lah, betul tak? Ya. Okey, baik. Okey, Rafiq, saya nak tanya untuk Rafiq pula, bila diumumkan damai tari ni telah menang peringkat negeri nombor 1 dan telah diumumkan dapat mewakili Selangor, betul. Jadi apa dia perasaan Rafiq masa diumumkan? Kita umumkan pasukan damai tari. Apa dia perasaan pertama Rafiq? Pertama sekali rasa terkejut lah bila dapat wakil negeri Selangor. Sebab susah nak dapat menembusi tu. Lepas tu kita Okey, kejap. Boleh saya tahu berapa tim tarian yang bertanding di peringkat negeri Selangor? 10. 10. Maksudnya mewakili 10 daerah lah kan? Okey. Rafiq tadi. Waktu tu kumpulan diorang pada semangat kental. Diorang macam cool, padu-padu lah. Maksudnya kalau tengok tu rasa macam habislah kumpulan kita. Ada rasa macam tu tak? Habislah kita, balik tangan kosong lah. Ada rasa macam tu tak? Ke rasa macam kita orang boleh menang? Rasa macam mana? Tak apa. Kita orang waktu tu kalau diorang menang pun kita orang macam tak apa. Macam kita boleh buat lagi tahun depan ke. Okey, boleh saya tahu tak masa giliran keberapa kumpulan damai tari ni nak naik ke pentas? Biasanya kalau giliran pertama ni paling nervous lah. Sebab kita tak tengok lagi kumpulan lain, betul tak? Ataupun yang last kali nervous juga sebab orang lain dah habis, tinggal kita seorang. Kumpulan mana? Kumpulan yang tengah-tengah ke yang paling awal ke macam mana? Tahu tak? Ingat lagi tak? Kedudukan yang keberapa? Ingat? 7. Giliran ke-7. Kumpulan yang ke-7. Maksudnya tengah-tengah lah. Kira kita dah tengok kumpulan lain dan ada lagi kita lagi. Kita tak takut sangat, betul tak? Betul. Okey, baik. Okey, Naufal pula. Sedah berjaya wakil Selangor di taksim ni dan sebelum naik ke pentas tu,
Mestilah duduk belakang stage kan. Mesti ada rasa macam, kadang-kadang setengah orang bila di belakang stage dia rasa nak duduk seorang-seorang, nak menyendiri, tak nak orang kacau. Ada juga yang jenis yang bila dia belakang stage dia nak happy-happy. Jadi Naufal ni macam mana? Apa dia perasaan yang Naufal tak dapat lupa sebelum naik ke pentas peringkat kebangsaan? Dah wakil Selangor dah ni. Okey, kan kita orang tahun 6 kan? Kita orang ada tahun 4 yang baru nak mula aktif bertanding. Jadi, ada setengah pada diorang yang akan nervous, panic attack, takut sebelum naik pentas tu. So, kita orang cuba bagi semangat yang paling padu kat diorang untuk terus berjuang. Terus berjuang, bagi semangat dekat teammate lain lah. Okey, macam Farisha pula, apa dia perasaan sebelum naik ke pentas? Sebelum naik tu panik lah sikit sebab ada yang sesak nafas, ada yang nangis tiba-tiba. Maksudnya ahli-ahli kumpulan lain jugalah. Ke Farisha sendiri yang nangis? Tak, bukan saya, Rafiq nangis. Oh, Rafiq. Buat malu lelaki ya Rafiq. Tapi ada, kan ada 10 orang kan. Mungkin ada 2-3 orang yang nangis jugalah. Okey. Kita nak naik ke pentas ni, kita akan rasa gemuruh, betul tak? Okey, seterusnya cikgu nak tanya, cikgu pula. Saya nak tanya dekat Rafiq. Okey Rafiq, sebelum naik ke pentas, apa dia perasaan awak? Tadi Farisha cakap awak nangis. Kenapa nangis tu? Ada orang pijak kaki ke? Kan. Kenapa nangis? Ada satu momen ni sebelum naik pentas taksim kebangsaan. Waktu tu saya panic attack tiba-tiba. Lepas tu menangis secara tiba-tiba. Menangis tiba-tiba? Maksudnya tak ada siapa kacau lah apa semualah. Tak adalah. Okey, jadi kita dah dengarkan pengalaman mereka sebelum naik ke pentas peringkat kebangsaan ini. Jadi kita berehat seketika dan kita akan sambung selepas ini di slot yang seterusnya. Hai semua, selamat kembali kita ke Hello Vodcast. Okey, baik, tadi kita dah berkenalan, kita dah cerita perasaan sudah. Kita dah cerita pasal sebelum naik stage di peringkat kebangsaan ni sudah. Sekarang kita nak cerita pasal semasa di atas pentas. Dah sebelum nak naik tadi, pap kat atas pentas. Bila lampu spotlight tu dah pancar kat muka kita, habis. Ada yang nervous, ada yang terkencing. Tak ada, itu tak ada. Okey, baik. Jadi saya nak tanya dekat Farisha dulu. Semasa dah naik ke pentas tu, apa dia perasaan pertama sekali dah beraksi peringkat kebangsaan ni, mewakili Selangor ni, kita bawa bendera Selangor, betul tak? Betul. Apa dia perasaan Farisha masa tu? Bila lagu dah mula tu rasa nervous lah juga. Tapi bila dah atas pentas tu kenalah senyum, ceria, tak bolehlah tunjuk muka nervous tu. Lepas tu bila dengar tepukan dari penonton, dia rasa macam makin lama makin enjoy. Lepas tu bila dah habis tu rasa lega lah. Okey, sebut pasal nervous tadi macam mana satu tim ni kita nak, mungkin awak semua rasa nervous. Ada tak macam siapa-siapa yang tolong bagi kata-kata semangat ke? Okey, Naufal. So, kita orang hilangkan nervous tu dengan bimbingan ibu bapa, bimbingan cikgu-cikgu Damai Tari, Cikgu Anis, Cikgu Bashirah, Cikgu Nadira. Shout out to diorang. Tapi cikgu yang ajar tu Cikgu Khairul, betul? Betul. Cikgu Khairul tu pun ada sekali kan masa tu? Ada. Okey, baik. Saya nak beralih sikit lah daripada soalan tarian ni. Asyik tarian je, kita pergi tukar sikit soalan yang lebih santai sikit. Okey, macam awak semua ni di sekolah, ada tak apa-apa jawatan di sekolah? Contohnya jadi pengawas ke, jadi pembimbing rakan sebaya ke, ada tak? Okay, macam Naufal, ada tak? Kat sekolah jadi apa, Naufal? Saya ketua pengawas dekat sekolah. Ketua pengawas, wah, maksudnya awak semua budak-budak kena dengar cakap awak lah. Adik lah. Okay, macam Rafiq. Saya penolong ketua pengawas. Penolong ketua pengawas. Maksudnya semua ni diorang ni dekat sekolah ni ada, orang kata, jawatan-jawatan dalam kepemimpinan, betul? Diorang ni bukannya menari je. Jangan ingat diorang ni asyik menari je, tak. Diorang ni juga ada tugas hakiki diorang. Tugas hakiki je, macam cikgu je kan. Tugas hakiki. Okey, baik.
sebelum kita tutup, kita nak kita tak habis lagi. Kita nak tahu apa dia kunci kejayaan untuk menjadi seorang penari yang baik. Okey, Farisha dulu. Okey, untuk jadi penari terbaik, pertama kena ada confidence yang tinggi. Kedua, jangan pentingkan diri, sebab kalau pentingkan diri tu jangan pentingkan diri, okey, jangan pentingkan diri. Jangan pentingkan diri sebab ada teamwork dalam tarian. Ketiga tu kena ada disiplin lah. Okey, pertama tadi apa? Confident. Jangan pentingkan diri. Ya. Ketiga, disiplin. Ya. Okey, maksudnya tiga-tiga tu semua kena ada, barulah boleh jadi penari yang baik, betul? Betul. Okey, macam Naufal. Apa dia pesanan Naufal untuk mereka kat luar sana ni yang berminat untuk join menari? 3 kunci untuk menjadi penari yang hebat. Untuk jadi penari yang hebat, kita kena fokus masa latihan, rajin berlatih dan kena selalu tengok video menari. Sebab bila kita tengok video menari ni, kita akan terikut wajah, ekspresi dia, gerakan dia, gerakan kepala dia, semualah. Kita tadi ulang tadi, tadi pertama sekali fokus. Fokus masa Okey, latihan, fokus, rajin berlatih. rajin berlatih. Okey, macam mana kalau dia nak berlatih tapi dekat mungkin tak ada siapa nak ajar. Maksudnya dia belum join mana-mana team. Jadi macam mana? Video menari. Tengok video, boleh tengok dekat YouTube, betul tak? Kat YouTube banyak. Kita belajar asas tarian dulu kan. Saya balik pun nanti saya nak try cuba juga. Okey, Naufal, okey, Rafiq. Untuk jadi penari yang terbaik, yang pertama kita kena patuh arahan cikgu, jangan melawan kata cikgu. Yang kedua, kita kena teliti, kena ikut tempo lagu. Okey. Yang ketiga, kita kena kental. Macam bila naik pentas tu semangat kena kental, sentiasa senyum. Kalau kita biarkan kalau kita biarkan tak ada semangat. Kalau kita biarkan tidak semangat, nanti pasukan rosak. Okey, faham. Maksudnya kita seorang down, kita boleh menyebabkan yang lain pun macam down sama, betul tak? Okey. Okey, itu segmen yang seterusnya. Okey, baik. Kita akan berehat seketika lah. Saya dah penat dah bercakap ni. Kita akan berehat seketika dan kita akan sambung selepas ini. Okey, selamat kembali ke Hello Vodcast. Okey, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Tapi sebelum kita tutup, kita buat sedikit permainan, boleh? Boleh. Nama dia Rapid Fire. Apa dia Rapid Fire tu? Rapid Fire tu, saya akan tanyakan soalan-soalan yang spontan. Okey. Dan awak semua kena jawab cepat. Okey. Okey, boleh. Okey, saya akan mulakan soalan pertama. Okey. Semasa latihan, dalam latihan, tak kira lah latihan di sekolah ke, di studio ke, siapa yang paling kelakar? Hai, ni memang Memang Rafiq lah. Ni memang Rafiq. Rafiq paling kelakar. Tak kelakar pun. Cuba buat kelakar. Dia buat lawak tapi dia gelak sendiri. Dia buat lawak, dia gelak. Oh, shot sendiri tu. Shot sendiri. Okey, itu soalan pertama. Soalan yang kedua. Okey, dalam latihan mesti ada kawan yang macam kadang-kadang salah step. Okey. Betul tak? Betul. Siapa yang paling suka betulkan kawan dia? Macam dia seorang je betul. Naufal. Apa hal aku? Betul lah. Kan selalu betulkan kita orang. Kau lah. Mana dia? Naufal mungkin sebab dia ni ada sifat kepemimpinan. Dia lead dia pakai ketua. Jadi semua kena ikut dia lah. Walaupun dia kata kiri, dia pergi kanan. Aku betul. Mungkin macam tu lah kot dia. Mungkin. Okey, soalan yang ketiga. Siapa yang paling cepat nervous sebelum naik stage? Rafiq. Rafiq. Dia baru cerita. Macam tadi Dia yang dia nangis tadi. Dah lah dia tu paling lawak. Tapi senang nangis juga. Okey. Jadi banyak Rafiq je ni. Okey, seterusnya. Siapa yang ni cikgu rasa cikgu dah agak jawapannya siapa. Okey, siapa yang paling suka bagi semangat? Naufal. Mungkin sebab dia macam abang-abang dalam tim ni macam abang-abang semua kena dengar arahan dia kan. Jadi dia membagi semangat. Okey.
siapa yang paling banyak cakap? Oh, Farisha ni. Ni Farisha. Mana ada? Sikit-sikit. Apa kau ni? Apa kau ni? Yang paling bising dengan dia. Tak. Ni. Kita perempuan. Okey, faham. Perempuan selalunya Menang. menang. Kita bagi dia menang. Okey, baik. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Siapa yang paling banyak makan masa berlatih? Oh, ni Rafiq. Rafiq. Aish. Siapa? Novel. Ni Rafiq. Novel kot. Rafiq kau. Okey, tak kira lah. Awesome sekarang awesome. Okay. Awesome. 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 Tengok. Okey, Rafiq paling banyak makan. Sebab tu dia tutup dengan bantal. Perut dia dah naik. Okey. Itulah tadi soalan rapid fire yang kita tanya kat awak semua. Soalan cepu mas. Okey, jadi seronok sebenarnya saya mendengar pengalaman mereka ni. Pengalaman mereka sepanjang join tarian ni. Terima kasih kerana telah mengharumkan nama sekolah, nama daerah kita Petaling Utama dan juga nama Selangor, sehingga dapat ke peringkat kebangsaan, mendapat tempat yang ketiga peringkat kebangsaan. Betul? Okey, jadi untuk Farisha, Naufal dan juga Rafiq, apa dia kata-kata semangat kepada adik-adik ataupun kawan kat luar sana yang nak join menari? Okay. Untuk kawan-kawan dan adik-adik kat luar sana, teruskanlah mencuba. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau salah, betulkan. Ingat, kunci untuk jadi penari adalah keberanian, bukan kesempurnaan. Okey, Naufal. Untuk kawan-kawan kat luar sana nak try menari, jangan risau salah step. Yakin je. Yang penting enjoy. Sebab saya pun dulu kongkang juga. Okey, Rafiq. Untuk rakan-rakan yang di luar, jangan takut untuk mencuba. Kalau kita takut untuk mencuba, nanti kita tak tahu apa-apa. Kita memang mula daripada bawah. Kalau kita berusaha lagi, semangat kita memang kental. Ya. Betul. Okey, itulah dia kata-kata semangat daripada 3 ahli damai tari, iaitu Farisha, Naufal dan juga Rafiq. Terima kasih kerana sudi hadir ke Hello Vodcast pada hari ini, dan semoga terus menjadi pembakar semangat kepada yang lain kat luar sana untuk menyertai bidang tarian. Okey, itu sahaja Hello Vodcast kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bye. Jumpa lagi. Sampai jumpa. Apa ni?